kulit tu mengupar jadi merah, jadi luka semua. Lepas tu dia bengkak. Doktor kata kena eczema kronik. Lepas tu dia ada infection sekali. Bila dia eczema tu, doktor pun tak boleh nak dapat kesan yang sebenarnya. Lepas tu eczema dan infection. Bila dia bergabung, dia jadi teruk. Saya tak boleh nak ke mana-mana dah. Apa buat kerja semua tak boleh dah. Saya duduk je dekat kursi ni je. Tak ke mana. Sebab nak jalan susah. Ni tumit ni hari tu hancur ni. Dia pecah. Bila saya jalan kan dia pecah, melecet pecah. Dah tak boleh nak jalan dah. Tu yang mula-mula pakai kursi yang tongkat yang 4 tu. Lepas tu dah lama-lama dah tu pakai ni. Itu saya perlukan stokin tu lah. Saya ucapkan terima kasih lah pada pembayar-pembayar zakat semua dengan duit yang diorang bagi untuk zakat tu. Dengan rezeki yang diorang dapat tu, diorang bagi pada kami. Semoga diluaskan lagi rezeki diorang. Terima kasih pembayar zakat semua.